10 CEP, 5 CEP. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat TZ daripada Top Point Binary Consultant. Makluman minggu pertama setiap bulan tak akan adakan kursus secara online, kursus penyediaan pelan pembangunan OSH, penyediaan pelan pembangunan dasar keselamatan dan kesihatan. Kita adakan setiap minggu pertama dengan 10 CEP. Pada minggu kedua, kursus pelaksanaan pengurusan OSH balastik melalui OSHCO Safety Committee secara online, OSHBA. Ada HRDF dan juga ada 10 CEP. Jalankan minggu kedua setiap bulan setiap hari Isnin dan Selasa. CJ Digital akan kami keluarkan. Minggu ketiga kita ada kursus SWP Safety at Workplace dengan 5 CEP. Minggu keempat akan diadakan kursus DDMR Regulation 2024, kursus pematuhan terhadap OSHA 94 dan peraturan CDM Regulation 2024 dengan 10 CEP. Saya adalah Tuan Zamri yang akan deliver, yang akan menjadi penceramah atau menjadi facilitator tuan-tuan. 10 CEP untuk kursus pelaksanaan OSHA balastik. Kursus ni secara online juga diadakan pada minggu kedua setiap bulan. Kita adakan kursus Safety at Workplace 5 CEP. Siapa yang berminat boleh hubungi TZ di nombor 013-397-4794. Okey. Assalamualaikum.